Aktiviti pelayan pelanggan tepi jalan terbongkar, 7 wanita warga Uganda dicekup. Kuala Lumpur, kegiatan pelayan pelanggan yang ditawarkan di kaki 5 hotel bajet dan lorong gelap sekitar ibu kota terbongkar apabila 7 gadis pelayan pelanggan warga Uganda dicekup dalam Pop Noda KL Striker Force pada Ahad. Serbuan dijalankan bahagian siasatan jenayah maksiat, judi dan kongsi gelap, Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur bersama Jabatan Imigresen Malaysia dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di kawasan sekitar Hotel Bajet di Jalan Nagasari. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, kesemua wanita berusia antara 25 hingga 42 tahun itu disyaki menawarkan khidmat seks kepada lelaki warga asing dengan bayaran antara RM150 hingga RM200 bagi setiap perkhidmatan. Seramai 33 individu diperiksa dalam operasi bermula jam 11 malam hingga pukul 4 pagi itu, membabitkan warga Uganda, Bangladesh, Indonesia, China serta seorang wanita tempatan. Hasil pemeriksaan mendapati 7 wanita warga Uganda disyaki aktif mencari pelanggan di kawasan kaki 5 dan lorong berhampiran hotel, katanya ketika pada Ahad. Katanya, kesemua wanita warga Uganda yang ditahan dipercayai terlibat dalam kegiatan pelayan pelanggan secara haram. Pemeriksaan lanjut turut menemui 12 keping kondom, 2 gulung tisu dan wang tunai RM450 yang disyaki hasil aktiviti berkenaan, katanya. Kes disiasat mengikut Seksyen 372B Kanun Keseksaan, Seksyen 6, 1C, Akta Imigresen dan Seksyen 21B Undang-Undang Kecil, katanya. Menurutnya, kesemua tangkapan dan barangan rampasan telah diserahkan kepada bahagian siasatan jenayah daerah terlibat untuk tindakan lanjut. Dalam operasi sama, JIM menumpukan pemeriksaan ke atas pendatang asing tanpa izin manakala DBKL mengambil tindakan terhadap penjaja warga asing dan premis tanpa lesen. DBKL turut mengeluarkan 1 kompaun dan 5 sitaan atas pelbagai kesalahan yang dikesan sepanjang operasi, katanya.